Alright, Alhamdulillah. Hari ni kita ada iftar di nasi lemak kukus ayam kampung Isa dan Ila ya. Terima kasih Isa menyediakan tempat, Ila. Terima kasih. So, iftar tahajud adventure rider kita hari ni, kita ada bersama Cik Mat, kita ada Along, kita ada Ila selaku tuan rumah dengan Isa, Kak Siti, Abang Fauzi, Atan, Ana, Abang Zul dari jauh dengan Kak Indah, Zamia dengan Abang Daya. Tengah sibuk-sibuk tu ambil nasi dia tu. Lepas ni kita ada solat maghrib dengan solat tarawih ya. Lepas tu kita sambung more pula nanti. Aktiviti seterusnya kita ikut Abang Zul balik dan dia baik. Tahajud Adventure Rider, di jalan jauh kami bersatu. Ada cerita, gelak tawa, suka duka kami tempuh bersama. Tahajud Adventure Rider, setiap Syuk makan masing-masing. Tapi tak ada makan berat sangat. Kalau makan berat-berat jawabnya tak terawih lah kita. Balik kampung. Balik tapi. Sama Ayu. Wabsalam Ansyaru ahlal kalam Zainuddin yahtirum Amma haba Wabtisam Ansyaru bainil lanam Hadahu. Tadi kita dah settle terawih semua. So sampailah kita ke sesi more ya. More kita mi kari ya malam ni. Tu dia Abang Daya kita. Jangan ambil gambar. Okey bang, review sikit bang. Tu dia. Review. Okey makan. Bismillahirrahmanirrahim. Oi. Aku mau tahu beratnya. Okey. Sedap Rasa marvelous. Okey, Cik Puan Ila kita pun merasa juga. Aduh. Nasib baik air masak. Tempat terawih makanan penuh lagi Jatuh air. Mak. Ambil kari? Mi tak payahlah, ambil kari je. Apa-apa yang ada dalam tu. Bahagia bersamamu melewati suka dan duka. Selama kau di sisiku, hidupku terasa sempurna. Takkan ku lepaskan kau, anugerah terindahku. Alright, kita daripada kedai Isa tadi, kita nak bergerak naik ke Genting Highland Misi masih belum selesai. Dia pakai jubah lagi. Misi masih diteruskan ke aktiviti sahur pula. Mas ni pasal. Aduh. Thank you Tuan Tana, Isa yang menaja mi kari sedap. Okay, terima kasih. Alright. So, ni semua muka-muka. Kita nak naik ke Genting sekejap lagi Jumpa sekali lagi di Genting Island. Okey. Kita naik by suku je mana ni, By suku je kita naik mana ni. Pergi Genting. Alright. Gerak. Alright. Bye. Andai waktu terhenti di sini, kan ku peluk dirimu erat sekali.
bahagia bersamamu, melewati suka dan duka. Selama kau di sisiku, hidupku terasa sempurna. Takkan ku lepaskan kau. Kita sampai di BHP Karak. Dari tadi kita tercari-cari Atan. Rupa-rupanya dia dah sampai. Siap isi minyak lagi, geng. Padu. Okey, selepas isi minyak, kita akan terus naik ke Genting. Santai-santai saja, geng. Kita nak more-more sebelum sahur. Alright, jumpa di atas. Kami satu barisan, dua jiwa seiring. Satu wajah hati saling terhubung. Jika ada lelah kami saling menjaga. Bukan sekadar hidup ini cerita bersama. Awal kami bergerak, awali tak malu. Langkah tersusun, niat tak pernah surut. Bukan mengejar cepat, bukan mahugah. Cukup selamat sampai bersama berkasih sayang. Setiap perjalanan bermula dengan gerak niat di hati, kerana Allah yang mengikat. Tahajud Adventure Rider, di jalan jauh kami bersatu. Ada cerita, gelak tawa, suka duka kami tempuh bersama. Tahajud Adventure Rider, setiap langkah jadi memori, tersemat kemas di dalam jiwa. Kenangan ini sampai ke syurganya. Bila hujan turun. Tahajud Adventure Rider, di jalan jauh kami bersatu. Ada cerita, gelak tawa, suka duka kami. Alright. Jam menunjukkan pukul 3.30 pagi. So, kita dah nak gerak balik. Baru nak gerak balik. Habis semua more, sahur, semua sudah siap. Tinggal nak balik saja. Balik saja. Alright, jumpa lagi semua. Kita jumpa di hari raya ya.